Hai guys, selamat datang ke Aku Cuba. Jadi hari ni aku akan bawa korang shopping di Eco Shop Ayomo Nilai menggunakan bantuan kerajaan iaitu MySara, dan nak tengok boleh beli apa dengan menggunakan duit bantuan tu. Dan sudah dimaklum, bantuan MySara boleh digunakan di mall-mall seperti Maidin, Tesco, Econsave dan sebagainya. Boleh ke aplikasi dia lah. Tapi hari ni kita nak bawa korang ke Ayomo Nilai dan tengok Eco Shop boleh digunakan apa. Jom. Tak silap aku, Eco Shop luar Klang Valley saja yang available untuk pakai MySara ni. Dan under Klang Valley mungkin belum lagi buat operasi ataupun dah ada, cuma tak ada info lagi untuk kami. Tapi yang risau, orang Klang Valley yang paling dekat korang boleh pergi Eco Shop untuk claim adalah di Ayomo Nilai. Yang terletak di Negeri Sembilan lah. Tapi berdekatan jugalah dengan orang Selangor dan Sepang. Let's go. Kita dah sampai di Eco Shop Ayomo Nilai di tingkat 1. So jom kita masuk tengok apa yang kita boleh beli hari ni menggunakan duit sumbangan asas rama. Macam kita tengok tu, diorang ada kaunter yang boleh bayar untuk sumbangan asas rama tu. So maksudnya dekat sini memang betul boleh claim. Kita go by row lah Kita tengok apa yang boleh claim. So mesti diorang akan labelkan yang mana yang boleh claim, betul tak? Ke kita kena check? I think we need to check kot. Ada milk case? Ini popular ke? Bukan milk case, Ni Milky. Lebih kurang macam milk case. Oh. Saya rasa kita kena check kot yang mana boleh claim. So kena guna pakai apps. Contoh kita ambil satu barang, kita buka My Kasih punya apps, kita check item, kita scan barcode. So barang apa yang kita nak cuba? Kita cuba dulu brand. Cuba 18 dulu. 18 kita cuba Milo. Brand ni tak siap saya boleh, tapi ni boycott kan. Cuba dulu eligible. So memang kena scan lah. Sebab diorang tak label. Tak sure kalau belah belakang diorang label ke tak. So, kita kena check. So kita nak beli 18 tak? Oh, bawang. Aku boleh cuba bawang. Bawang tak boleh. Cuba dulu. Bawang barang basah kan? Tak silap barang kering tu boleh. Not eligible. So tak boleh lah. So barang-barang yang macam kering dan dalam tin, ready to pack. Okay, faham. Let's go. Tengok belah belakang. Air mineral. Ni ada banner sumbangan asas rahmah. Ni ada. Maksudnya ni boleh claim lah. Ni ada. Ni ada label. So ada yang label, ada yang tak label lah. Kena check. Kalau kat Eco Shop 1, 2, 3, 4 dijual dengan harga RM2.4. Murah kan? Selalu kita murah. beli satu 60 sen. 160 sen. Kalau dekat luar, air mineral ni satu dalam RM2. Dan ada juga sampai RM3. Tapi ni brand desa lah. Tapi mineral, air mineral. Spritzer ada 2. Kalau Spritzer 2 RM4. So satu RM2. Masih lagi berbaloi lah. Ni cordial. Kita nak cordial tak? Kita beli satu cordial nak? Kan? Kalau orang datang boleh jamu. Kita ambil air apa lychee. Ni brand Yakin. Yakin sikit nak beli. Boleh? Kan? Kita ambil lychee boleh ambil lychee. Kan? Choose scan. Okey. Brand ni brand yang tak ada dekat tempat lain. Tak pernah nampak dekat supermarket lain. Oh, not eligible. Oh, yang ni lah dekat bawah ni. Nasib baik check. Nasib baik check. So walaupun ada ni, kita kena just double check lah. Oh, tak semua yang dekat sini lah. So kalau yang ni mangga lah kita ambil. Oh, ni lychee ada. Cuba eligible. So kita ambil ni lychee. So double check. Maknanya tak semua brand ke? Mangga lah. Tak semua brand. Tak semua brand. So kena check. Kena rajin buka apps ni. Kita boleh. Ya Tapi tak tahu rasa dia kan. Asam masin. Asam masin
Cuma dah check iGuess sebab kita ingat macam nak beli. Tapi iGuess tak boleh claim. Rasanya sebab air yang tak sihat kot. Buat pun nak beli air yang tak sihat kan. Kerajaan bagi. Contoh macam Coca-Cola tak eligible. Okay, let's go. Cuba air kotak nak? Cuba air kotak. Susu? Susu kan? Aku cuba tengok Farm Fresh. Ni? 2 RM4. Satu RM2. Eligible. Susu eligible. So susu eligible. I guess tak eligible. Sebab susu air yang sihat kan? Boleh lah, nak ambil? Cuba try ni. Fresh lady pula. Tapi kita cuba scan je dulu. Scan je lah dulu kan. Eligible. Okay. So nak ambil air apa? Panggil 8. Kita ambil Farm Fresh lah. Kita Tapi dia jual satu-satu. Farm Fresh dia 2 pieces 1 set. Kita ambil 2 coklat Kita ambil 2 coklat. Kita support lokal. Untuk keropok pula, kita cuba scan. Dan sebelum ni kalau kita pergi supermarket lain pun tak boleh claim juga. So sama juga, Eco Shop pun tak boleh claim untuk keropok. Sebab keropok tak sihat. So kita tengok bahagian masakan. So usually barang masakan mesti boleh claim kan. Let's go. Jadi kalau siapa yang nak balik universiti pun boleh pakai Rahmah ni. Eligible. Biskut eligible. So ni boleh jadi macam kudap-kudapan kalau lapar time kelas ke time kerja. Oh yang tu sedap, yang paling ujung. Yes, ni that sedap. one. Ni favourite saya. Ambil lah satu. Access. Memang ramah. Memang ramah Kita try Apollo ni. Weh, ni paling sedap kot. Apollo tak boleh. Tapi Apollo ni boleh tadi. Kita try balik. Yang ni boleh. So tak semualah. Ni eligible. Kita try ni. Ini ramai orang suka. Tapi ni dia favourite saya. Try dulu yang ni. Tak boleh. Tak semua. Tapi yang ni favourite saya masa macam kecil Ferrero tu kan. macam Ferrero Rocher. Tapi yang clone. Alah, tak semualah Tak eligible. So, tapi jangan risau, harga di Eco Shop masih berpatutan lah daripada kedai-kedai lain. Kita orang memang suka pergi Eco Shop ni. Macam ni. Buat benda boleh jimat kan. Kalau macam ni yang macam travel ke apa. Ni tak pasti lah, boleh ke tak? Besar macam cuba jap. Panggil 8. Boleh, eligible. Ni dia. Oh nice lah, student so student nak pergi travel by mami. Eligible tak? Banyak juga boleh eligible. Ada kita nak ambil? Presidik. Oh. Macam benda untuk goreng-gorengan ni. Okay, kita dah dekat bahagian makanan. Masakan. Papadom tak? Kalau macam macaroni ni dikira macam spaghetti pasta kan? Tapi tak tahu brand ni. Eligible. Okay, nice. Tadi macam kira pasta. Macam roti. Bawang goreng boleh tak? Selalu guna ni bawang goreng kat rumah. Macam eligible. Boleh weh. Ni functionnya RM2. Boleh claim, memang banyak benda lah beli Ni tengok ketupat. Ketupat ni memang function lah. Eligible. So kalau raya tahun depan tu dah boleh lah. Boleh. Tahun depan Ni ada brand apa ni? Bulan 3 ni. Sekejap, Nona yang selalu orang beli. Nona tu bukan cerita kat TV3 tu? Yelah. Tapi bukan yang ni kunyit Eligible guys. Brand lain ada. Kari Labi memang boleh lah. Ni boleh. Cuba dapat check. Ni boleh. Eligible. Jadi mak-mak atau isteri RM1 ataupun bapa-bapa lah boleh beli dekat Eco Shop shopping untuk barangan dapur. So tak payah pening dah. Kita check semua benda. Kita check lagi. Sebab puas hati. angkatan saya juga yang kena beli ni. So better saya double check dulu. Yes, eligible. So saya rasa Eco Shop all in lah, semua ada. Semua ada. So siapa yang penggemar bubur macam Bali, macam jagung, betul jagung, kacang, semua ni saya rasa boleh. Tengok contoh ni beras putih hitam. Boleh guys. Function. So boleh juga menggunakan ni untuk menjana bisnes sampingan, masak bubur, jual bubur. Kuah kacang ke. Eligible. Oh nice. Okay. Terbaik. Ni serbuk-serbuk ni
Sebut lada hitam, sebut lada putih, sebut cili. Sebut cili. Sebut cili orang cili. selalu pakai. Sebut cili ni dekat atas pizza kan? Kan. Oh, tu cili flag. Wah. Oh, Mesti lah tak boleh kan. Sebabnya macam tak ada blend. Ni yang gelama ikan duri tu ke? Kan, ikan masin. Tak boleh cepat sebab dia tak ada blend. Blend pun boleh. Cuba try tepung ayam. Kita pun tak ada tepung lah. Boleh lah. Ni Boleh. brand apa? Bon Chef. Bon Chef ni lah yang tengah cari. Seakan-seakan McD. brand McDonald. Ada tak brand yang pedas? Ada yang pedas tak? Oh, cili flag. Flag. Cili flag. Masih ada wok 5 ya. Ambil. Kita ambil wok 5. Nak ambil ni boleh apa? Penuh lah. Nak habis rumah. Habis lah? Scan. Seronok je sebab main scan je. Ya. Okay. Okay, wok 5. Alhamdulillah. Dah cuba scan salted egg ni. Yes. Brand Mama. Dengan serbuk keju. Selain wok 5, brand Mama juga ada ya. Tapi tak pasti. Mari kita cuba. Okay, dah eligible. Cuba weh. So siapa nak buat wedges ke, cheese wedges ke boleh. Salted egg. Cucur lemak manis. Nak tak beli cucur? Lemak manis. Ambil yang udang ke nak? Ambil seorang satu lah. Satu udang. Sebab kita selalu makan cucur udang. Oh. Wow. Ni ada oden. Siapa nak masak oden-oden? Ni air kopi-kopi ni cuba try. Try mi acong macam ni. Boleh. Eligible. So kalau nak pergi camping ke apa boleh bawa. Kan. Ni kacang goreng kisar. Nak buat kau kacang hati? Tak dapat. Kacang mostly susah dapat yang eligible. Okay, ni minyak sapi kalau nak masak nasi minyak kan. Nasi biryani, nasi minyak. Ush, eligible. Eligible. Nak ambil tak? Ambil lah satu. Ambil satu. Sebab isteri saya memang suka masak, jadi saya ambil je lah. Ikut mood lah. Ni ada tom yum? Guys, so macam student ke, Songkla. tom yum guys. Oh, boleh buat oden. Dia sudah boleh. Tak boleh. Tapi masih berpatutannya harga dia RM2,400. Adin, brand cinta. Boleh guys. So student memang boleh beli sardin. Corang cuba minyak. Ni minyak sayur lah rasanya boleh. Yes, eligible. Terbaik. Ni kalau bawa pergi camping boleh lah bawa. Betul. Belum nak ambil tak? Ke kita video camping barang eco shop kita buat next time? Boleh. Tak? T5 nipis ni. Scan je dari situ. Tada. Eligible. Okay, try. Yakin boleh. Yakin tadi tak boleh kan yang air tu? Air. Yakin boleh. Sos cili. First time tengok brand Sos Yakin. cicah leko. Cicah. Apa leko. Kali pun pekat kan? Boleh guys. Tapi sini tak ada brand yang kita selalu pakai. Okay, macam live. Ini kecap. Korang, siapa yang memang pakai brand Bon Chef untuk goreng ayam, tepung ni memang serius sedap. Dia lebih kurang macam rasa McD. Tapi this one version yang kita boleh masak. Eligible guys. RM4 je satu paket ni. Kita ambil. Ambil satu yang original, satu yang spicy tadi. Original pun kita wajib ambil. Gula. Yang ni dia dah masuk ramai. Tapi ambil. tak salah untuk kita double check. Yes. Eligible. Ambil satu. Gula Siapa dah ya? habis. Siapa yang suka pineapple chang kan? Halal. Semua ramah rasanya. Sebab dia pun ada Creamer. Okay, cream boleh. Jadi kalau kata di section coklat, nak tengok boleh ke? Ush. Tak boleh ya. So Jajan tak boleh. tak boleh. Koko jelly. Ni selalu kan makan masa kecil. Batu. Kan tu. Weh. Dia kecil. Tapi tak rasa dah boleh dah scan. Kita cubalah. Weh, memang tak boleh scan. Chewing gum. Nano-nano. Banyaknya makanan makan masa kecil dulu. This one.
Dekat sekolah Guys. ni dulu selalu beli ni. Guys. Guys, buat guys. Tengok. Kat sini banyak coklat atau gula-gula sedap macam Sour Plus. Wish, tak boleh. Tak eligible. Dah cuba dah tak boleh. Kita cubalah gula-gula Hex. Tak, gula-gula memang tak boleh kan. Gula-gula Hex. Makanan yang tak sihat. So kita tengok tepung gandum, cap lili. Ada halal. Rasanya boleh tepung. Dia ada karbo. Yes, boleh. Mihun kalau macam nak buat makan-makan rumah. Barang ni. Dia juga guys. Terbaik. Mayonis pun ada. Mayonis dah ada dah Kita kat try. rumah nak beli. Kalau boleh. Cuma lah packaging Ha, kecil macam ni. So tak bazir. Eligible. Kan kalau nak bawa travel pun senang. Sos Okay paprik. lah nak buat roti. Betul ada sos paprik. Cuma lah packaging dia. Oh. Sekali masak kan untuk Ya. family. RM2. Ha. Tinggal nak tambah-tambah sikit-sikit bawang, cili. Okay, kita orang dekat bahagian Cucian. cucian. Jadi kita test tengok. Please boleh. Boleh. Wih, bestnya. Wangi. Kita memang biasa pakai yang ni. Untuk additional lah. Kita pakai serbuk. Kita akan Namanya tambah tu? yang ni. Cuba try ni. Ganzo ni tak pernah try lah. Terus kan. Dia ada Abang ni macam, banyak kat kedai dapat kan. Boleh guys. wih, terbaik. Ambil. Tapi perasan tak? Harga dia RM2.6. Tadi RM2.4. Tapi still okay untuk sabun basuh baju. Dan untuk student juga. Sekarang musim sudah balik universiti kan, dah daftar universiti. So boleh beli ni lah basuh baju. Tak boleh guys, kalau serbuk macam tak dapat. Tapi kita dapat Dia ada check. brand yang tak boleh. Serbuk Ganso. boleh sepatutnya. Cuma brand Ya. ni tak boleh. Brand Kita Ganso try boleh Ganso kot. pula. Boleh. Terbaik. Macam brand baru yang saya tak pernah nampak. Amico. Ini Ava dah biasa. Amico ni dia ada macam baru kan. Ganso. Itu cuma. So kalau untuk macam ni, kita decide nak ambil apa? Joy? Nak cuba brand Amico? Boleh? Itu je. Wet Oh dia ada wipes. tisu sejuk. Sejuk je. Macam mana tu Mungkin dia macam wet tissue tapi yang versi yang boleh sejukkan instant cool. Instant cooling. Macam nice lah. Saya rasa saya nak ambil kalau boleh. Alhamdulillah tak dapat scan. So saya tak jadi ambil. Jimat duit. Kita cuba scan. Oven cleaner. Because benda baru juga kan. Kita Tak tengok. pernah nampak pun. Kita dah terlama tak tengok. Tak boleh. Tak boleh. Tapi kalau korek. Korek. Eligible guys. Ni Ganso pun boleh kot. Kita try. Tengok Ganzo bleach. Ni untuk pakaian lah. Kalau untuk pakai putih. Boleh. Tak boleh guys. Tak boleh. Tak boleh. Kita tengok yang lain. Kalau pakai cuci lantai? Kalau cuci lantai boleh. Dia boleh. Tadi kami nak check lah. Boleh guys. So cuci lantai yang untuk air macam ni boleh. Untuk yang liquid ni tak ada. Faham. Cuba try ni. Ni tak boleh kot kan. Cuba. Banyak juga produk Tak Ganso cuba ni. kita tak tahu. Alhamdulillah tak boleh juga. Okay, sekarang try pencuci pinggan yang refill brand Kuat Harimau. Ni cuba. So kita ambil satu. Okay. Untuk siapa yang cari pencuci pinggan, kat sini ada brand Kuat Harimau yang macam ni. Ini boleh claim ataupun nak beli yang refill pun ada. Yang macam ni. Ini lagi berbaloi lah kalau dah ada bekas sebab dia lagi banyak milimeter. Kalau Brand yang ni pun ada. kalau yang keras tu? Keras ni pun boleh claim juga. Ni ada tulis My Kasih. Tapi ni ada brand ni juga. Brand Labor. Pakai sabun. Brand apa ni? Tak silap kami yang buku ni boleh claim. Jenis buku. Tak boleh scan pula. Boleh. Lah. Tak tahu ni Cuba. apa. Shower gel. Shower So nak gel try boleh. lah untuk travel. So siapa yang travel ke apa, tak nak bawa besar-besar, kat sini ada barang-barang. Tapi ni kami tak pastilah boleh claim ke tak. Tapi kita just double check.
Pet lab. Better tak boleh. So kena double check lah before ambil tu. Sini ada hand wash yang refill. Murah kan dengan RM2. Tu apa? Oh yang foaming bentuk bunga tu. Menarik lah. Ni ambil satu lah untuk refill kat rumah. Hand wash. Kita check boleh ke sekarang? Tak check dulu. Boleh guys. Boleh. So saya akan ambil Toilet block. toilet blocks lah. Mention. Bath bomb ni boleh ke? Oh ada bentuk ikan Cuba try. Kalau boleh memang unik lah. Lampau lah. Boleh guys. Sumpah lah. So sampai ada bathtub tu. Boleh Kenapa lah. benda ni boleh clean ni? Ada sabun rasanya. Ada sabun Tapi tak semua sabun. Tapi dia terpilih. Oh, hebat lah. Boleh pula dia terpilih kan. Ini apa benda? Perfume pad. Siapa pernah pakai benda ni? Ganso. Untuk removekan stain. Ni pernah nak jumpa tak benda ni? Apa tu? Yang untuk hilangkan stain kalau terkena Oh dekat ni baju yang kita. viral tu ke? Viral? Siapa yang makan comot tu boleh. Nak cuba guys? Nak cuba? Untuk kaki washing machine. Boleh. Uish, tak boleh. Sebab ni bukan barang keperluan. Ni wardrobe. Wardrobe? Dia tak kat tandas boleh kan? Sampai error dah apps. Bukan barang keperluan. Pewangi-pewangi ni. So Ganso banyak produk jugalah juga di shop. Barang stationery pun boleh ke? Siapa-siapa nak beli barang stationery, wajib datang sini. Tengok. So, memang tema back to school, back to university. Eligible untuk benda ni lah. Tadi untuk marker boleh. Kita klik. Untuk penulisan lah. Colour pen boleh claim. RM2. Korang nak beli? Kau pernah membazir? Jom kita tengok gam. Gam barang keperluan untuk anak-anak pakai pergi sekolah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Tak semua benda kok boleh. Macam? Tak boleh. Kreatif. Macam Stabilo ni? Boleh guys. So kalau pemandang boleh, mesti pensel boleh. Try marker pen ni. Benda marker pen. Eligible. Boleh guys, Kena benda marker banyak pen. benda yang boleh claim jugalah. Eligible guys. Boleh Ada guys, banyak shaker warna. boleh guys. Yang Tapi ni 0.5 lah. Ada 3 ni. Ni. Wah ni best. Ni brand. Dia memang nak main check-check je kan. Eligible. Apa tu? Tak boleh lah. Kalau cantik boleh? Tak boleh kot sebab dia bukan keperluan. Siapa sebut Keperluan salah? juga. Siapa sebut salah? Kalau liquid paper? Rasanya tak boleh. Rasanya macam pensel, pemadam. Yes, liquid paper boleh kan? Wow, boleh lah. Yang ni tak boleh. Mungkin brand ni tak boleh. Brand kreatif ni banyak benda yang tak boleh tadi. Faster boleh. Tak juga. Kreatif cute je ni. Apa ni? Macam mana? Tak cuba benda ni comel ni. Tak cuba ke? Dah cuba. Boleh guys. Boleh beli untuk anak-anak. Guys, so siapa yang dah suka mendengar mencari barang geometry set ni, Sini. dengan Demeter Professors, RM2 brand kreatif ni, boleh claim. boleh claim guys. Macam zaman aku dulu nak beli ni mahal. So sekarang alhamdulillah dah boleh claim guys. So colour pensel pun boleh claim guys. Ni pun boleh, ni boleh, ni boleh. Kat sini semua boleh. Ni. Nak beli dulu susah, kan senang nak beli colour pensel. Ni boleh tau. So pen merah, pen biru, pen hitam boleh claim. Just stapler. Cuba stapler. Kalau buat stapler tak pasti boleh ke tak. Boleh guys. Boleh juga. Stapler. Cuba. Oh stapler. Dulu stapler dengan swan kan? Boleh guys. Ni sekali dengan sharpener. Ya Allah, comel. Tengok ni.
Oh ni tak boleh. Dia ni tak boleh. Kenapa tak boleh ni? Regular colour. Apalah kita ambil yang boleh. Boleh guys. Budak-budak macam Oh, ini stem dengan highlighter. Boleh chop ke? Mana? Oh. Ni pen. Dulu mahal kan nak dapat benda-benda ni. Beruntung lah orang yang zaman sekarang. Rezeki masing-masing kan. Boleh. Okay. Pen dalam zaman kan. Guys, ni ada eraser pastel. Ada eraser. So dia macam pensel. Boleh padam. Boleh. Ni pun boleh clean. Comel Colour pencil sekarang semua boleh dapat dengan harga yang murah je. Ni ada pensel. Guys, eligible. Apa tu? Oh, acrylic pen. Tengok, Clean. saya nampak satu woodcraft ni. Nak try. Kalau boleh memang hebat lah. Boleh guys. Nah, sekarang apa yang boleh tu muka macam koyak je. Boleh ambil tak? Untuk budak-budak kecil. Tak, muka macam boleh kan. Tu macam boleh. pasrah. Cara tu. Macam Rasa boleh tu. macam benda sebenarnya boleh claim dengan Maisara ni. Kita selama ni tak tahu. Tahu. Cuba scan yang tu. Okay. Dulu pemandang kita orang tak Sekejap stapler. video saya ingat. Dia pemandang kita orang 4 segi yang ada flag-flag bendera tu, letak stapler boleh main lawan. Sekarang guys pemadam ada motor guys. Cuba try. Kalau boleh ni tak Sebab boleh. tu tak boleh sebab melaraukan. Ya, ada budak tengok, ada budak tu tengok saya pegang pemadam ada motor ni. Tapi show me bye. Ayah kot. Hai, stiker dekat sini ada yang viral tu. Ni restoran, supermarket. Disposable bath towel. Wow, kau travel lah. Kau tanya suami kau. Kau tanya. Kau tanya suami kau. Sakit krem. Shampoo pun ada juga kat sini, Boykin. Ubat berus gigi. Untuk travel pack. Ni. Oh, ni apa? Tempat letak berus gigi. Okay kan? Overnight panties kita try tengok. Ini pun viral juga dekat Eco Shop. Tak silap boleh lah sebab dia dalam kategori boleh. Dan dia kategori apa? Keperluan. Boleh lap mulut-mulut kucing kita supaya hilang bau sikit, bau ikan tu. Sangat bagus. Ni kira boleh claim tak? Mustahil lah kan? Nak beli tak? Macam mana dia? Barang-barang macam ni tak boleh claim lah. Boleh claim roti ke? Tengok. Boleh. Macam roti white bread macam ni boleh? Boleh juga tak? Rasanya boleh lah kan? Try lah ni. Boleh guys. Tak boleh. Guys, roti butter kaya tu memang sedap. Lepas tu bila kita panaskan, boleh guys, eligible. Nanti saya nak beli ni lah, dia besar. Dia biasa besar tak ada kan? Besar ada? Boleh? Okay, kita orang dah settle membeli. Tengok sampai 2 bag. Okay guys, total adalah RM100 40 sen. So kita memang beli banyak barang lah. Kejap lagi kita akan apa tu? Unboxing. Ya, unboxing barang-barang ni oleh Syara. So, kita sekarang banyak beli barang.
before keluar pada Ayo Nilai ni, kita orang nak buat korang pergi satu tempat yogurt yang best lah, yang baru, pesaing untuk Yau-Yau. Dan kita dah pernah rasa beberapa kali sebelum ni, memang sedap. So kita nak share tempat ni apa, jom. Hey guys, Okay guys, kita orang dah balik. untuk unboxing, apa yang kita beli? So kita akan buat cepat lah Kita orang spend banyak mana tadi? RM111.40. Rasanya That's Okay. this biskut. Dan kita beli biskut Mary. Biskut Mary ni kita beli banyak. banyak. So kita orang akan buat kek nanti. Batik. Batik menggunakan biskut Mary. Biskut Mary lagi. Dia ada 2 brand kat sini. Tada! Dua-dua boleh claim under My Sarah. Tada! Betul, banyak. This one. Lagi. Okay. Susu coklat. Kita ambil susu coklat brand ni. Kita tak pernah cuba brand ni tapi kita nak try sedap ke tak. Dia ada 6. Dan kita orang beli cucur lemak manis, tepung cucur lemak manis Adabi. Kita orang beli tepung ayam goreng rangup. Yang ni yang original. Dan ni yang spicy. Dia yang spicy. 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 Dan kita beli Apollo. Abuk polo. This one benda yang rare dekat Eco Shop dan Tapi tak claim, selalu Ha. tak ada. So, kita orang beli ni macam stiker. Dia ada yang ni restoran punya. And then yang ni fashion store. This one supermarket. So nanti boleh tampal-tampal stiker kat sini untuk anak saudara kita orang lah, anak buah kita orang. Tapi yang tu bukan claim lah. Tu bayar Yang asing. tu kita orang bayar asing. So yang tu tak boleh claim. Okay. Tapi best lah. Sorry. Dan kita orang beli minyak sapi. Yang ni untuk minyak masak nasi nanti. Ni serbuk lada. Kita beli sebut lada hitam. Chili flakes. Kita beli chili flakes yang refill ni. This one brand Wak 5. Wak Imam. Banyak tau paket ni. Betul. Dan dia pedas brand ni. RM2. Rosgi Colgate. Satu ni RM2. Kita boleh dapatkan RM2 dah. apa? RM2.6 ke RM2.4? Something like that lah. RM4, RM6 boleh claim under Ha. My Sarah. Ni Ganso Ganso this Jangan- one. stain remover Kita kan? tak pernah pakai stain remover pen. So kalau ada tumpahan boleh try pakai ni, nanti dia hilang. Tapi kita tak pernah cuba. Cubalah. Boleh claim ya. Ganso. Ganso punya pencuci lantai bau apple. This one kita biasa beli. Ganso. Ganso toilet blocks. Mm-mm. This one kita akan letak kat dalam toilet lah. Sabun Dettol. Sabun Dettol untuk pakai mandian. Badan. Refill untuk basuh Dishwasher. dishwasher. So kita orang beli yang refill je. Kita tak beli yang botol. Sebab botol dah ada. Next, second bag. Masih claimable. Masih claim lagi. Ha. Drawing block untuk budak-budak. So, Yang ni boleh claim besar sebab ni besar before kan. Kita beli 2 lah. before after ke? What? Beli kad tu. Ni Yang ni kita orang beli hand wash antibacterial blend Refill kat Verona. Yang ni refill banyak tau. Dalamnya ada 600 ml. So Zimac. ni Ameco. Kita orang beli untuk fabric softener brand Amico. Kita orang tak pernah cuba brand ni tapi macam nampak baru. So that's why kita nak cubalah. Lepas tu yang ni brand Ganso lagi. Ganso banyak boleh claim. Banyak barang-barang dia. Barang cleaning. Ini fabric softener juga. Itu baru sih, macam tak pernah nampak. Ganso lagi. Ganso punya deodorant toilet, apa panggil deodorize, something like that lah. Alah untuk Untuk jamban. yang- Jamban. Jamban tampal-tampal stiker-stiker stiker tampal-tampal tu. So wangi lah. Wangi. Tapi So cepat habis lah semuanya. ni Verona. Terus selalu flash, ting habis. Ha. This one shower gel. Tak pernah cuba tapi this one nak buat untuk kalau travel. So senang nak bawa satu botol ni, boleh pakai dan boleh habiskan terus buang. Ni CSR, Corporate Social Responsibility. What? Okay, this one gula. Kita orang beli gula kasar. Banyak juga kat sana ada gula, ada tepung, garam pun boleh claim juga. Pun boleh beli kat situ. Masih tepung, cucu. Tepung cucur udang. Mm-mm. Tadi cucur manis, this one cucur udang. Ya, sedap. Ni Kita orang beli air mangga.
apa nama? Cordial air mangga. cordial mangga. This one tak pernah beli. Tapi sebab dia boleh claim, so kita orang cuba ambil mangga. Oh, santan, Santan para kotak untuk masak. Ini stationery. Kita orang beli stationery dan stationery dia comel. This one brand Creative. Ni boleh washable kan? Dia erasable pastel. Washable. Erasable. Erasable. Dan colour dia warna pastel tau. Sebab tu macam comel. Kita beli 2 dan boleh claim. Okay. Ni juga ni. Kita orang beli marker pen, colour pen pastel colour. Ini pun boleh claim under brand Creative. Dan ni colouring Woodcraft. craft. Boleh colour-colour pakai ni. Lepas tu boleh macam hias. Ni dia macam frame lah. Ni pun boleh claim kan? Ni claim. Ni boleh semua claimable. Ni pun boleh claim. Yes. Best. Budak-budak mesti suka kan? Dan dua barang Pasal akhir ni tak boleh claim lah. Yang ni 2 barang yang kita orang beli. This one tak boleh claim. Tak tahu kenapa plastik sampah, tisu, wet tissue tak boleh claim. Tak boleh. Tapi kalau dekat kedai lain pun sama juga sebenarnya. Kalau kita pergi supermarket lain. Setuju? Tapi Yang ni apa cuba lah. tak boleh claim. Baking paper pun tak boleh lah. Hmm. So tu saja yang kita orang beli, tak ada apa-apa dah. Dan sekian tu saja. Tapi sebelum kita tamatkan, kita nak cakap yang Semangat Rahmah Sengsara ni ada setengah orang RM1 tu sangat bermakna dan macam-macam lagi boleh guna. Dan kalau tak invest bisnes pula, mungkin boleh buat kek batik, beli bahan-bahannya dan berniaga semula. So korang selagi ada peluang ni, gunalah dengan baik Maisara. Terima kasih atas masa dan tontonan dan semua. Tak kata daripada Syara. Tak ada. Terima kasih. Bye bye, selamat menonton. Dah habis nonton dah. Bye bye.